رب صدري يسر أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi lagi. Sesi jawapan lisan diteruskan. Dipersilakan Tuan Haji Azli bin Yusuf yang berhormat Shah Alam. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Silakan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Datuk Timbalan Yang Dipertua. Untuk menjawab sahabat saya daripada Shah Alam, Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 yang diluncurkan pada 1 September 2023 telah menetapkan 3 sasaran utama menjelang tahun 2030. Nombor 1, nilai tambah sektor pembuatan dijangka mencecah 587.5 bilion didorong oleh sektor berimpak tinggi iaitu E&E, kimia, aeroangkasa, farmaceutical dan peranti perubatan serta bidang berpotensi baharu iaitu bahan termaju atau advanced material, kenderaan elektrik EV, tenaga boleh diperbaharui RE dan pemerangkapan dan penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Kedua, jumlah pekerjaan dijangka meningkat kepada 3.3 juta selari dengan pertumbuhan industri bernilai tambah tinggi. Ketiga, gaji penengah sektor pembuatan dijangka meningkat kepada RM4,510 hasil peningkatan produktiviti dan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Setelah 2 tahun pelaksanaan NIMP atau New Industrial Master Plan 2030, sektor pembuatan terus menunjukkan pencapaian positif seperti berikut. Nilai tambah KDNK sektor pembuatan mencatat peningkatan 5.9% iaitu RM5.6 bilion pada suku pertama 2026. Ini adalah lebih tinggi daripada KDNK negara secara purata. Iaitu peningkatan kepada 101.3 bilion berbanding dengan 95.7 bilion pada tempoh yang sama tahun lalu. Sektor E&E, electrical dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri. Bilangan guna tenaga sektor pembuatan mengalami peningkatan marginal sebanyak 0.04% iaitu 1,000 orang pada suku pertama 2026 kepada 2.835 juta berbanding 2.834 juta pada tempoh yang sama pada tahun yang lalu. Gaji penengah medium wage dalam sektor pembuatan meningkat daripada RM2,659 pada tahun 2024 kepada RM2,775 pada tahun 2025, mencatat pertumbuhan sebanyak 4.4%. Peningkatan dalam kadar upah ini adalah selari dengan pertumbuhan sektor tersebut yang menawarkan pekerjaan berkemahiran tinggi. Tuan Yang Dipertua, dari segi pelaburan, sebanyak 3,847 projek pelaburan dalam sektor perkilangan telah diluluskan dari 2023 hingga Mac 2026 dengan jumlah pelaburan bernilai 427.9 bilion. Ini adalah rekod yang tertinggi dalam sejarah dalam negara kita dan mungkin ini adalah ramai yang telah menyumbang kepada itu daripada kerajaan pusat sampai ke kerajaan negeri, tetapi usaha Yang Amat Berhormat Tambun ini tidak boleh
tidak kita harus menghargai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang mendapatkan pelaburan yang begitu tinggi daripada luar negara, ya. Dan dijangka menjana 302,058 peluang pekerjaan baharu. Pelaburan ini meliputi sektor elektrikal dan elektronik, jentera dan peralatan. Peralatan pengangkutan bahan kimia dan produk logam yang mana merupakan sektor-sektor strategik di bawah NIMP 2030. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,688 projek, iaitu 69.9% dengan pelaburan diluluskan bernilai 318.5 bilion telah pun berjaya direalisasikan dari 2023 hingga Disember 2025. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Shah Alam, soalan selanjutnya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang sangat terperinci itu tadi. Soalan lanjutan saya ialah kita tahu bahawa masih ada lagi bahagian yang belum dapat direalisasikan. Oleh itu saya ingin bertanya apakah faktor utama yang menyebabkan pelaburan yang telah diluluskan ini masih belum dapat direalisasikan lagi? Adakah kerana disebabkan oleh faktor birokrasi seperti isu tanah, utiliti, ataupun tenaga mahir, ataupun kelulusan agensi, atau faktor geopolitik, ataupun faktor-faktor yang lain? Dan di antara sektor yang terlibat, yang menyumbang kepada kenaikan pelaburan ini, sektor manakah yang menunjukkan kadar realisasi tertinggi dan sektor manakah yang masih lagi memerlukan intervensi? Terima kasih, Yang Bertua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Suka untuk saya berkongsi data yang lebih terperinci bagi memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan objektif mengenai prestasi semasa kita. Meskipun kadar pelaburan yang telah direalisasikan sepenuhnya bagi pelaburan yang diluluskan bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 setakat ini berada pada 69.9% yang melibatkan 2,688 projek. Terdapat baki sebanyak 28% lagi pelaburan yang kini aktif dalam peringkat awal pelaksanaan, iaitu initial stage of implementation. Peringkat awal ini melibatkan 1,076 projek dengan nilai pelaburan 101.1 bilion. Projek-projek ini sedang aktif dilaksanakan, merangkumi aktiviti kritikal seperti perancangan tapak, permohonan plan, bangunan, urusan pendaftaran serta fasa awal pembinaan kemudahan. Ini bermakna jika kita menggabungkan unjuran projek yang telah direalisasikan dan yang sedang dalam proses pelaksanaan, komitmen pelabur secara keseluruhannya adalah sangat tinggi, iaitu mencecah 97.9% daripada keseluruhan projek yang diluluskan. Sebaliknya, hanya sebahagian kecil saja, iaitu 2.2%, 83 projek pelaburan yang berada dalam kategori belum atau tidak dilaksanakan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini, peratusan yang sangat kecil ini kebiasaannya berpunca daripada faktor luaran, terutamanya akibat perubahan strategi perniagaan global oleh syarikat pelabur itu sendiri, ya, corporate strategic realignment. Prestasi ini adalah amat baik dan membanggakan. Kita perlu mengambil kira realiti industri perkilangan di mana sesebuah projek secara lazimnya memerlukan tempoh antara 18 hingga 24 bulan untuk direalisasikan sepenuhnya. Kejayaan kita menggerak sebahagian besar pelaburan ke fasa pelaksanaan dalam tempoh yang singkat ini jelas membuktikan kebersanaan fasiliti menyeluruh. Dan kerajaan memberi komitmen bahawa pelbanyak usaha, termasuk usaha end-to-end, fasiliti pelaburan secara end-to-end, antaranya inisiatif utama ialah penubuhan pejabat pelaksanaan dan fasilitasi projek, iaitu TRAC, sebagai platform intervensi awal bagi menangani isu pelaksanaan dan penubuhan Pusat Memudacara Pelaburan Malaysia atau Invest Malaysia Facilitation Center
di MIDA sebagai pusat penyelarasan pelaporan di peringkat nasional. Ini semua usaha ini telah banyak membantu melaksanakan projek-projek kita. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat.